Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita nampak tie ni kita rendam. Nampak clear, kita rendam. Sebab apa kita rendam? Tie ni dia serap air. Bila serap air, kita kena rendam dulu bagi dia sebati dengan air. Bila kita pasang nanti dia akan mesra dengan semen. Kalau kita terus pasang, dia terlampau cepat kering dan dia mudah tercabut. Ni tie dinding. Kita tengok di bahagian belakang, kita akan nampak dia macam kesat sikit. Kita nampak macam kesat sikit belakang ni. Yang ni dia serak air. Jadi mana tie yang serak air, kita kena rendam dulu. Supaya dia bila kita pasang nanti semen pun basah. Lepas tu tie pun dah lembab. Maksudnya dia boleh pegang lah. Pegang dengan yang kuat lah. Kalau kita terus kering, dia terlampau cepat kering dan mudah tercabut lah. Okey, ni yang sudah rendam dah. Kita nampak color dia pun lain. Okey, kita nampak masa kita rendam tu dia akan naik buih. Dia macam bubuih. Bubuih ni maksudnya diserak air. Kita akan nampak banyak buih kan. Kita nampak buih. Maksudnya dia serak air dulu, dia akan simpan air dalam tu. Bila kita pasang nanti dia agak dia lambat kering sikit. Jadi dia mesra dengan semen dengan tie ni. Dan tak mudah tercabut lah. Okey, sekian. Terima kasih.